Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Amirul Rashidi, boleh panggil Yun, selaku kapten di tempat tim Meriam Padang Kobor ni. Okey, kalau kita nak cerita sejarah pasal Meriam Talang ni, sejarah Meriam Talang ni lebih pada 90 tahun. Bermula daripada tahun 1937 hingga berkembang hingga sekarang. Yang dulu digunakan daripada buluh dan sekarang kita digantikan dengan pipe besi. Supaya ketahanannya lebih selamat dan lebih kuat lah. Talang ni kita mempunyai 8 pasukan. Kelor, Serai, Anak Darat, Forest, Tonggok, Kabu dan juga Kobor. Okey, tema kita untuk tahun ni bertemakan adalah tema hasil ciptaan kami sendiri berdasarkan bendera yang ada di belakang sana. Hasil ciptaan daripada anak-anak kampung kami di Padang Kobor ni. Alhamdulillah untuk tahun ni kami mendapat sponsor utama kami, Haska Renter, dan juga kami malu-alukan orang ramai sesiapa yang nak memberi sumbangan ataupun sponsor kepada tim kami boleh menghubungi kami lah. Kami malu-alukan kedatangan anda semua ke tempat kami tim Kobor pada malam raya untuk meriahkan lagi suasana pada malam raya. Yeah. Oh